Jom korang dengar sampai habis kerana video ni sangat penting. Selepas ugutan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, kemungkinan akan jadi pada hari ini ataupun pada besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa-siapa yang tak faham ugutan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada semalam terhadap Iran, dia mengugutkan Iran sekeras-kerasnya untuk membukakan pintu sempadan Hormuz. Dan digunakan ayat yang terlalu kasar dan kurang ajar sebenarnya. Itu buat pertama kalilah dikeluarkan Donald Trump ayat sekeras itulah. Jadi bagi siapa yang tak tahu, apa yang Israel dalam masa yang sama dah beberapa bulan ini, dia mencuba untuk membuatkan satu kajian terhadap kalulah mereka melancarkan serangan terhadap satu kawasan ataupun satu negeri di Iran yang bernama negeri Bushehr. Negeri Bushehr ini antara satu negeri yang dimiliki satu radisi nuklear, dan disitulah tempat pemprosesing ataupun tapisan nuklear ataupun uranium lah. Jadi dalam masa yang sama, Israel nak mencuba untuk BOM kawasan tersebut tanpa ada perkara yang akan terkesan kepada negara sebelah. Kenapa? Cuba korang tengok gambar yang berada di bawah ni, dan korang tengok tempat ini ataupun negeri tersebut adalah bersempadan dengan beberapa negara Arab, termasuklah Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE dan beberapa negara lagi. Jadi Israel cuba apabila melancarkan serangan itu tidak ada kesanan terhadap negara-negara tersebut, dan pasti jugalah balasan Iran pula terhadap Israel akan dikenakan atas satu kilang ataupun industri yang bernama Dimona, macam gambar yang berada di bawah ni. Jadi dua-dua ni akan sekarang ni kemungkinan besar mereka akan meletupkan kawasan-kawasan tersebut. Jadi apabila melancarkan serangan ini, mereka pasti akan banyak nyawa yang akan terkorban, kerana benda ni macam kita tahu semua, benda ni adalah keracunan dan juga punya kesanan sangat luas dan makan masa yang terlalu lama untuk membersihkan udara, darat, apa semua. Yang kita risau sekarang ni, Israel laknatullah hantamkan negeri Bushehr, dan sebelum ni pernah juga dia melancarkan serangan 2-3 kali terhadap negeri itu. Cuma kali ini diorang nak kenakan serangan terhadap kilang itu 100%. Yang sebelum ni 80-90% saja. Kali ini diorang nak 100%, dan mereka akan menggunakan satu alat untuk memadamkan kesanan-kesanan nuklear tersebut.